Ni kan Alan Syah dah masuk balik kan. UL ni maksudnya diorang ultralight. Okay, dia ada level, UL ni kira level kedua dalam poundage pada joran. Okay, level kedua. Level pertama extra UL, maksudnya ajing. Yang main ajing kan, ajing tu bahasa Jepun, extra UL tu bahasa Inggeris je. So extra UL tu ni lah, saiz dia 1/3 LB, 1/4 LB. Tu extra UL. Tu yang pakai GH 2 gram 3 gram. Tu dia kalau kat road dia tulis XUL, maksud tu ajing. Dia extra ultralight. Kalau ultralight ni dia kedua. Ketiga dia light. Keempat medium light. Kelima heavy light. Macam tu lah joran, poundage joran. So kita cakap pasal ultralight. Ultralight ni poundage bermula starting daripada 6 10 ataupun 448. Itu lowest UL dah. Dia mid range gitu. 610 LB ataupun 48 LB poundage dia. Dia punya dia tu UL. Okay, UL ni dia one of setup yang universal. Universal maksudnya boleh buat mancing semua, tapi terhad dengan saiz ikan. Terhad dengan saiz ikan. Dia terhad sebab apa? Sebab kalau yang betul besar kita memang out of control, kita memang confirm kalah. Contohnya ikan saiz atas 5 kilo pun, salam sahabat, waalaikumsalam. Bang, kita tengah borak pasal joran UL bang. Macam ikan atas 5 kilo pun, untuk joran UL tarik dalam 70-30 lah. Rezeki lah. Rambut siakat tak? Ada? Beg nombor 7 bang, boleh tengok bang. Beg nombor 7 30 LB boleh, 40 LB boleh. Beg nombor 7 rambut siakap. Itu bottom boleh, pelampung boleh. Mana tadi? Saya tunjuk sekali jap. Tunjuk sampel je jap. Ni. Kalau dia siap dengan pin bang. Ni panjang dia. Wow. Beg nombor 7. Wow. Dia boleh main siakap, boleh main bottom, boleh main pelampung, boleh main gantung. Kalau dekat rakit atau jetty atau atas bot, korang boleh main gantung. Kalau mendebing tak boleh main gantung lah. Kena saiz, pergi tak kembali. Betul. UL kalau kena saiz, sadaqah lazim talinya. Siap mata kail. Saiz 10 cantik ni. Saiz saya nak rasa untuk udang hidup. Udang hidup tak boleh besar sangat, nanti udangnya cepat kiok. Macam ni saiz je. Sama saiz dengan 20 sen. Ni 20 sen. 20 sen baru, ni 20 sen lama. Okay. Tali kalau abang nak main cakap 30 LB okey lah. 30 LB boleh, 40 LB boleh. Terpulang ikut abang punya yakin. Ikut keyakinan saya sediakan. Kalau 20 LB ni siakap kawasan paya boleh. Siakap cendol lah. Sebab biasa kawasan bakau, dalam bakau ni kadang-kadang siakapnya kebanyakan cendol. Siakap cendol ni tak perlu LB tebal sangat. Tapi nak senang abang pakai 30 LB je. Cendol makan, yang kasar makan tak ada masalah. Ni panjang dia ni 4 kaki. Panjang mata 4 kaki. Beg nombor 7 kan. Panjang mata ke mainline 4 kaki. Lepas tu dia pergi ke batu ataupun pelampung 2 kaki. Yang ni yang kita boleh letak. Kalau letak pelampung jadi pelampung. Kalau tak batu jadi bottom. Dia ke atas kalau pelampung. Kalau batu dia sengit ke bawah. Main gantung pun boleh. Siakap umpan apa? Udang hidup boleh, udang kopek boleh, belanak hidup boleh, isi ikan boleh. Itu antara umpan-umpan dia. Yang penting jangan umpan-umpan. Dia agak memilih sikit. Umpan dia agak terhad sebab dia agak memilih. Kalau monster-monster biasanya antara ni ikan jenjulung je juga. Macam kita panggil todak atas air tu yang kecil-kecil tu. Itu ia pun juga. Umpan dia juga. Umpan siakap juga boleh. Tapi dia siakap ni lebih suka umpan hidup. Kenapa tak dalam tu? So berbalik pada ultralight tadi. So jelas kan pasal siakap dia jelas Kalau tak jelas tanya balik. Sekali saya jelaskan balik umpan dia. Udang hidup. Lepas tu siakap ni biasanya bagusnya pakai udang besar-besar. Mana plastik dia tadi? Ultralight ni dia saiz dia terhad. Sebab ultralight multi-purpose, sebab kita boleh pakai dia untuk mancing, buat main casting. Kita boleh pakai untuk mancing bottom, boleh untuk main pelampung. Cuma terhad dia adalah saiz. Dasar pasang besar sesuai mancing muara tak? Tak sesuai bang. Air laju bang. Air laju sangat. Tapi bulan ni pasang besar, bulan malam kecil. Sebahagian tempat bulan malam air kecil. Sebahagian tempat. Tapi kalau pasang besar muara tak sesuai. Kalau teluk okey. Pasang besar ni tak sesuai muara, tak sesuai tanjung. Dua tu tak sesuai. Kalau nak main boating okey, tapi air laju boating kena standby batu besar lah.
Kalau rakit susah sikit sebab rakit kan kita ruang kita terhad. Takut kita baling masuk bawah ni batu hanyut kan, batu hanyut masuk bawah rakit. Tak pulang kat tali orang. So macam UL ni pun antara game kita mancing UL ni boleh mancing satu casting. Okay, casting dia daripada micro jig boleh, main jig boleh, nak main SP boleh, nak casting haruan boleh, nak casting siakap boleh. Banyak. Dia meluas. Main casting dia meluas. Permulaan nak pasang besar tu boleh tak? Permulaan pasang besar. Permulaan tak. Tapi dah nak surut tu boleh. Dah nak kering. Ondoi nak kering tu boleh. Abang tengok jadual. Contoh, alang tengok jadual kat sini kan. Macam ni. Ni jadual pasang besar contoh. Permulaan tak. Dia permulaan sikit lah. Tapi lagi bagus abang start daripada dia start dah nak habis kat sini. Sini sampai sini cun. Kat sini dah start besar laju lah. Jelas abang. Belah sini dia akan mati kejap. Tapi kejap je. Sebab kita nak mancing mesti nak lama kan. So kalau nak lama better starting daripada dia sampai dah nak habis. Dah nak suruh habis. 9 beg kuno nombor apa? 9 tak ambil lebih nombor. Abang boleh ambil beg nombor semua yang satu mata. Contoh beg nombor 1, beg nombor 3, beg nombor 6, beg nombor 7, nombor 9. Pilih mana-mana. Cukup bajet mana-mana boleh. 1, 3, 6, 7. Kalau yang 7 tu untuk 9 30 LB boleh, 40 LB boleh. Sebab 9 ni dia tak kilas sangat dengan leader. 9 bebas. Cuma satu jangan, kalau bagus satu mata. Air susah macam muara macam mana? Air kecil. Contohnya minggu depan 24, 25 air kecil. Itu boleh muara. Tak pun air mati pun okey juga. Air mati muara okey. Walaupun air mati muara tetap maintain air. Syakal itu dia terbang depan mata. Itu biasa lah. Perangai syakal macam tu. Dia terbang tapi belum tentu dia nak makan. Perangai dia macam tu. Tapi boleh cuba. Nak cuba udang kopik, pakai udang kopik besar-besar. Bagi besar-besar sebuku gitu kan. Baru dia nak. Kalau potong-potong tak nak. Dia nak udang kopik macam seko. Kalau nak udang kopik untuk siakap. Okay, ultralight kita tadi boleh main micro jig, casting haruan. Kita nak main casting mino pun boleh. Nak main PB. Nak main PB, nak buat Carolina rig boleh. So casting untuk ultralight ni dia meluas. Banyak-banyak boleh. Banyak pattern. Lepas tu kita nak bottom boleh. Kalau bottom UL macam kita boleh target lampam ke, talapia, keli boleh. 9 okey lagi. Siakap pun boleh. Yang penting kalau bila bottom untuk UL ni umpan jaga. Maksudnya umpan kita akan tentukan saiz ikan kita tau. Lagi-lagi umpan hidup. Macam udang. Kalau kita tak udang besar, yang makan pun besar lah. Big bait, big fish. Benda ni relevan pun. Lepas tu kita pakai umpan si ikan kat UL pun kan. Sama juga sebab anak-anak ikan tak mencari, dia mengutis ngacau isi ikan. Contoh UL pasang bolos. Kau kena pari tak termenung nanti. Pakai lobster boleh lah? Boleh Rin. Tapi tu lah harga boleh tahan lah. Udang lipan pun nak beli aduh. Udang lipan seekor RM3. Ada yang RM6 udang lipan hidup. Bayangkan. Dah pakai udang lipan belum? Udang lipan seekor RM3 ke RM6. Kalau dah pakai udang lipan lah boleh pakai lobster. Kalau masa udang lipan tu lah tak ada hal lah. RM3 je. RM6 je seekor. Boleh Rin. Udang lipan killer ke? Udang lipan killer. Kalau main boating, nak main jenahak pun dia killer. Sebab udang lipan ni adalah udang kawasan karang. So ikan lagi kenal dia lah. Tengok perambut siakap bang. Beg nombor 7. Baik. So tu UL. Okay. Ini beg nombor 7. Panjang 4 kaki. Hujung jari sampai ke ujung jari kanan. Sampai ke bahu kiri 4 kaki. Okay. Ada 3 saiz. 20LB, 30LB, 40LB. Kalau 40LB mata 2-0. Ni mata 1-0. Okay. Mata kai Cino. Pattern Cino saya ingat. Bukan mata biasa-biasa. Carbon steel. Okay. Dia bahagian batu ataupun pelampung 2 kaki. Kalau tak biasa main pelampung, main batu, main gantung okey. Gantung kalau boleh dekat kawasan rakit dengan JT lah. Kawasan menebing tak main gantung. Ni batu panjang 2 kaki, siap dengan pin untuk batu ladung. Senang. Kira yang perambut saya semua boleh kata semua kecuali perambut bolos dengan perambut udang tak ada pin ni. Tali warna PE sesuai, tali warna apa sesuai untuk muara. Untuk apa? Mainline ke? Tali mainline tak ada masalah as long korang pakai FG knot. Rabu ni pasang besar siang, so tak sesuai lah main muara betul. Kalau malam okey. Dia kan ada pasang besar, dia berselisih.
Sebab Rabu tu dia nak start air kecil. Dia nak start air kecil. Sebab Sabtu dah air kecil. Dia nak start. Dia berubah sebelah dulu. Khamis Jumaat dia dah start berubah dua-dua. Macam tu. Lintah laut boleh ke? Lintah laut siakap tak makan. Jatuh duduk ni. Lintah laut siakap tak makan. Lintah laut ni kalau mancing saya tak ada komen. Kalau main tajuk ataupun rawai boleh lah. Sebab lintah laut memang Semilang makan. Semilang je makan lintah laut ni. Ikan lain tak makan. Semilang je makan. Tapi untuk mancing saya tak ada komen. Sebab plastik dia tadi. Plastik rambut siakap ni asyik hilang je. Biarlah dulu. Try situ. Lintah bulan siakap tak sesuai. Lagi satu lintah bulan memang ikan makan lambat gila. Tu kata kalau tajur dekat Ambur boleh. Tapi kalau buat mancing kat Joran tak payahlah. Kalau time tu nak tidur pun tak masalah. So berbunyi dengus. Jenah beg berapa bang? Jenah beg nombor 7 boleh tak bang? Tapi 40 lebih bang. Jenah ni ikan main kat kawasan Garang. 40 lebih bang. Beg nombor 7 40 lebih. Jenah. Boleh nombor 7 tu multi purpose. Macam-macam boleh. Ilmi lah lama tu. Kalau guna leader buat sebat okey ke bang? Kan guna benang juga. Berdua-dua boleh. Kalau nak pakai leader kena make sure tali yang elok. Time tengah cerita UL lah banyak pula persoalan. Maaf lah. Yang mana menunggu pasal UL tadi. Okay, kalau bulan terang boleh mancing muara tak? Tak boleh. Bulan terang jap. Tengok air. Saya tak ingat kadang bulan terang biasanya air pasar besar belah malam. Malam ke siang lah? Sekejap. Dia kalau bulan gelap besar sebelah malam. Kecil sebelah siang. Kalau bulan besar kedua-dua bulan gelap. Kadang-kadang berubah tau. Tetapi yang penting antara bulan gelap dengan bulan terang dia mesti pasang besar. Cakap tu main surf ke main bottom je bang? Main surf boleh, main bottom pun boleh. Tengok kitab bang. Dia kadang-kadang berubah macam ni. Ni bulan gelap. Bulan gelap dua-dua pasang besar. Kena tengok jadual. Kadang-kadang lain. Bulan penuh ada, bulan penuh. Bulan penuh tak apa-apa ada. Ni macam bulan penuh. Dah nak bulan penuh ni kan. Dah nak dekat bulan penuh. Dia ada besar, ada kecil. Bulan kadang-kadang dia lain-lain. Kena tengok jadual juga. Siapa tadi tanya? Bottom surf pun boleh tapi 40 lebih. Nak buat surf 40 lebih. Kalau yang buat tali sebat tadi tu, make sure nak pakai tangsi boleh, leader kan. Tapi mana cara saya susah mancing bang? Type TIDS. FTIDS. Oh jangan. Kita tengah cerita pasal UL. Jangan tambah pasal type.